So apa yang you nak capai? Keinginan yang tinggi membawa kepada komitmen dan tindakan yang tinggi. Seorang tu kadang-kadang bersungguh-sungguh nak capai sebab dia ada keinginan yang sangat tinggi, kemahuan yang sangat tinggi. Mesti ada benda yang dia nak. Tak mungkin dia tak ada apa yang dia nak. Mesti ada benda yang dia nak. Sama ada dia nak perbaiki hidup ke, dia bengang dengan hidup dia, dia bengang orang hina dia ke, dia bengang dengan tak ada duit, tak mampu, dan kebengangan-kebengangan ni juga boleh menjadi drive untuk kemahuan dan keinginan seseorang, tuan-tuan dan puan. Selain daripada kemahuan dan keinginan nak hidup yang lebih baik, nak ada kewangan yang bagus, nak ada duit supaya boleh buat sesuatu, kebebasan memilih bila ada kewangan yang baik, kebebasan masa bila ada kewangan yang lebih baik. So this is the nak, the kemahuan dan keinginan.